Kembali lagi guys. Waduh, kali ini kita akan bermain game Brookhaven. Tapi sebelum ni Okay, kena kunci tu. Oh no. Bagaimana ni? Tekan dia lah. Nampaknya dia lah. Oh no. Nasib baik kita berjaya. Tempat apa ni? Eksperimen backroom kan apa ni? Tadi siapa tadi? Menakutkan lah muka dia. Gerak pun. Menakutkan. Ini tempat hacker kan? Ini tempat hacker bro. Tengok. Loading. Ada benda ni. Ini kan tempat hacker. Kenapa tempat hacker di sini bro? Kamu pula siapa? Saya adalah pemilik tempat backroom ni. Kamu dah pemiliknya. Tadi tu siapa? Tu Captain Car. Dia wujud ke? Ya, sebenarnya wujud. Tapi dia dah tengah dirasut. Kenapa dirasut? Sebab saya yang buat vaksin tu. Lain kali janganlah vaksin dia. Nanti jahat lah. Sekarang ni Captain Clark dekat atas kan? Ya. Aduh. Mesti ada TV. Soda. Aduh, mati dah di situ. Dia tak boleh buat benda dah ni. Ada tempat tidur je. Sekarang nak buat apa? Fikir-fikir. Kamu perlu kena cari jalan keluar. Kalau tu dah lama-lama nanti akan mati. Dia akan boleh masuk. Ini kad. Itu kan rahsia dekat di tandas ya. Okay. So kena ambil dah kad ni. Kena ambil kad ni dah pula. Dah. Okay, dah ambil kad. Let's go. Tengok kad ni. Puan, nak ikut tak? Nak. Okay. Bukan dulu. Macam gitu. Ini tempat apa pula? Ini tempat rahsianya. Itu CCTV. Oh, inilah CCTV. Jadi CCTV yang ni lah. Okay. Jom check CCTV. Oh, inilah CCTV dia bro. Okay. Mana Captain Clark tu? Tak ada pun. Okay. Tak ada. Mana puan tu? Bukannya dengan saya ke? Ni tempat apa ni? Kita boleh tengok dari situ ya. Captain Clark ni mana sebenarnya? Pelik ni. Tak ada benda juga tapi. Oh, ni ada saya je.
Captain Clark mana? Captain Clark tak ada di sini. Okey. Jadi Captain Clark tu tak ada, tapi kita tak boleh. Jadi kata puan tu, kita boleh juga masuk di sini. Okey, jom. Kita boleh lompat tinggi Agak gelap lah tempat ni. Nampak sekali lagi. Apa? Tempat apa pula? Ada apa? Pasal bateri lah. Gelap kot tempat ni tapi. Ni dari mana? Okey, ini tak. Tak ada buket pula. Ya, betul tu. Oh, tadi kan dia masuk di sini kan? Ni bahaya ni. Nampakkan ada benda di sini. Ya, abaikan je lah. Abaikan je lah. Jadi sekarang ni nak buat apa? Sekejap, ikut balik lah. Okey, sekarang ni nak buat apa ni? Oh, tu memang tempat kita untuk keluar dari sini. Tapi nak tanya, ni tangga apa? Takut anak keluar. Takut ada Captain Clark kan. Ada pasal-pasal kena makan. Tak pasal-pasal kena makan. Dah, jom kembali tempat tadi. Allah. Ni kok ditembus ya? Allah habis. Ni tembus. Yalah, let's go. Okey, kita baru keluar dari. Jom kita berkunci. Alright. Okey. Mana puan tu? Ayo. Puan tu hilang lah. Ayo. Jom. Ni buku mesti ada secret kot ni. Puan tu tak ada lah. Tempat apa pula ni? Oh, baik tu. Aku jatuh ke tadi? Benda budak lembaga hitam tu. Lampu benda tu baik tu. Sama. Ini tempat lain. Macam mana? Kita kena keluar di sini. Kejap. Okey, tekan. Dia gerak tu. Okey dah. Alhamdulillah. Okey, alamak.
dah buka. Alright, dah buka. Kita dah keluar. Kita dah keluar dari the backroom. Tak. Yes. Kita dah nampak benda ni. Wih, dah malam dah kita masuk dalam ni. Dah malam dah. Tu rumah bukit. Ada. Terus masuk lah. Kejap. Ya. Aduh, tak boleh rekod. Kita salah rekod, Cok. Budak-budak tak boleh tengok. Okay guys. Budak-budak tak boleh tengok Okay. Nak pagi dah. Dui. Kau buat apa dah? Ui, nak pagi, Cok. Saya dah rekod dah. Sumpah saya dah rekod. Kau tengoklah dalam YouTube tu. Saya dah rekod. Saya kena sumbat. Saya dah sumbat dah masuk dalam backroom. Sekarang ni macam mana? Okey dah guys. Sampai sini saja video kali. Assalamualaikum. Bye. Bangun. Welcome back.